Hai, hari ni saya nak tunjuk cara bagaimana kita nak potong lurus okey, semi box tebal 9mm menggunakan grinder. Okey, hand grinder. Okey, mata yang kita guna adalah professional diamond. Okey, mata ni amat sesuai lah untuk digunakan pemotongan semi box. Okey, pertama sekali kita kena tanda garisan lah, yang menggunakan pensel, buat satu line. Okey, buat satu line tegak, lepas tu kita potong mengikut garisan yang kita tanda. Okey, menggunakan hand grinder. Okey, semasa kerja-kerja pemotongan pastikan safety kita kena jaga paling utama. Okey, untuk mengelak berlakunya apa-apa perkara yang tidak dikehendaki. Okey, sebelum kita potong pastikan kita pakai mask. Okey, sebab semasa kerja-kerja pemotongan habuk dia agak banyak. Okey, saya ada 3 keping semi box yang saya kena potong tegak, lurus tegak. Okey, kita tengok cara dia bagaimana. Okey, tengok dia punya hasil pemotongan. Okey, cantik, rata dah lurus.
Okey, semasa kerja-kerja pemotongan, mana kita tak perlu tekan. Okey, kita layan saja dia punya pergerakan. Okey, pastikan kita punya tangan kita mesti betul-betul stable lah. Okey, barulah kita akan dapat hasil pemotongan yang betul-betul lurus dan tegak. Okey, inilah dia punya hasil. Okey, terima kasih.